dengar cakap mak bapak aku. Daripada dengar cakap kau siapa? Kau nak arah aku pergi rauk. Lepas tu aku pergi sana, kan? Kau report pula. Cakap aku menghalang tugas penjawat awam. Kepala bapak kau. Korang pula nak atur hidup putih. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kau siapa? Betul? Ada yang seorang tu lagi teruk nak suruh putih jadi baruah politik. Kau nak jadikan aku kambing hitam, suruh aku tentang politik-politik ni. Kau ingat aku adik-adik kau ke? Kau ingat aku anak-anak kau ke? Tak payahlah. Aku nak jadi baruah hashtag politik. Kau RM1 tak invite kat event aku. Tak payah. Pergi jahanam sama kau. Okey? Okey? Kau nak sembang lebat boleh. Kau kena ada benefit. Simple je. Tu style putih. Walaupun kau mak pek duduk bawah jabatan, tapi kalau kau parking helikopter kat rumah, asal acah-acah gempak, rumah banglo 20 tingkat, kedekut nak mampus, tak payah duduk stable. Tak payah. Okey? Tak payah. Dek, duduk meja sana. Jauh Memang style putih macam tu. Faham? Style putih memang macam tu. Daripada dulu sampai sekarang, putih memang seorang diri. Daripada jatuh sampai naik, putih seorang. So, aku nak bagi tahu kau. Okey, kau dengar ni. Aku tak kawan dengan menteri, dengan datuk. Selama ni aku tak berkawan pun dengan menteri, dengan datuk. Aku boleh hidup je. Boleh je. Dengan YB, dengan menteri, dengan datuk. Aku tak kawan dengan diorang pun. Aku boleh je hidup. Betul? So apa masalahnya? Apa masalah? Tak payah sembang derah sangat lah. Betul, aku tak ada kawan macam-macam tu. Aku tak ada kawan yang kaya-kaya. Aku tak ada kawan menteri, YB, datuk. Tak mampus lah. Aku tak mampus. Okey? Tak payah kau nak sembang besar sangat. Tak payah kau nak sembang lebat. Malu lah. Bengkel-bengkel kecil kat Kuantan ni pun boleh invest barang-barang untuk sponsor event putih. Engkau, aduh, sembang je lebat. Aduh. Putih kalau dah chop sekali, tak ada lepas ni. Dah chop sekali, lepas ni tak ada. Sekali putih chop, tak ada. Tu style putih. Lantak pergi mampus sama lah. Kau nak psikologi ke, kau nak uji ke, tak ada. Ini bukan zaman ujian dah. Ini bukan zaman kau nak menguji orang. Ini bukan zaman kau nak tengok. Tak ada. Ini bukan zaman uji orang. Okey, kau tak ada benefit, belah. Tak ada benefit, angkat kaki belah. Tu je. Style putih senang. Okey, cukup putih ada peminat putih sendiri, ada mak bapak, ada adik-beradik. Cukup. Tu je. Okey, peminat sendiri, adik-beradik, mak bapak. Itu cukup. Tak perlu ada orang yang sembang derah, habuk tank kosong. Putih pergi dekat RPM semambu. Dia nampak muka putih, dengar cerita buat event. You tengok apa barang dalam kedai, you angkat. Nampak? Tu Cina. Kedai Melayu. Kedai kereta putih pergi. Sembang tank kosong, kepala beruk. Okey? Sekarang ni, event putih, tiga kedai, semua Cina. Okey? Bukan kita nak kutuk bangsa sendiri, tapi member-member putih yang kenal Melayu, apa? Nak minta tapak free. Dah lah tak sponsor, nak minta pula tapak free. Kepala bangang kau. Kau ingat aku dapat tapak ni free? Yang DM Carol nak tapak free. Kau ingat tanah Serambi ni bapak aku punya? Kau ingat Serambi Teruntum ni bapak aku punya? Kau senang-senang nak minta tapak free. Okey? Kau ingat aku buat
event ni kerajaan bagi duit ke? Kau semua kau nak free? Orang semua keluar modal, tahu tak? Yang DM Kero, kita kawan Putih, kita saudara Putih, semua nak tapak free. Apa benda lah kau? Putih dengan MPK, dengan Majlis Pembandaran, Putih sewa dengan diorang. Faham? Putih sewa. Nak ambil permit, kita sewa dengan diorang. Lepas tu aku nak payung kau. Apa benda lah kau? Ni saudara ni, ni saudara Putih ni. Ajar tapak free nak jual lemang. Semua kau nak free. Sepatutnya Putih buat event, kau support, kau sewa lah dengan penganjur Serambi. Kau ambil tapak ni, support. Ni dah lah tak sponsor. Aku tak kisah sangat kau tak sponsor. Aku pun ada duit. Tapi sekurang-kurangnya kau nak masuk berniaga, kau bayarlah sewa. Ini kau nak free. Kau ingat Serambi ni tanah bapak aku? Kau ingat Serambi ni tanah bapak aku ke? Kau nak berniaga free kat sini? Aku pun sewa 2 hari 15,000. 2 hari aku sewa 15,000. Lepas tu aku nak kena bagi kau free. Ejah Putih jual air. Ejah Putih jual baju. Putih, umur takkan tak kena aku Putih. Hei, persomak ni. Kau ni. Sorry, sabar, bertenang, relax. Ada Datuk call tadi. Okey, jangan keluar. Korang kena stay dekat dalam ni. Okey, penjelasan daripada Putih. Jangan marah. Okey, setiap penganjur yang buat event dekat Serambi, diorang sewa tapak ni dengan majlis. Diorang keluarkan duit sewa. So, korang kenalah sewa. Okey, yang kau nak free, kau ingat tapak Serambi ni bapak aku punya. Tu cara dia, boh. Tu je kita ajar. Kau nak sembang kau bagus sangat. Tak ada lah. Kau tengoklah yang mana VTT dalam TikTok Putih, yang mana yang tak ada, kau faham lah. Okey, aku tak nak berhubung. Ini bukan zaman psikologi. Ini zaman kau respon tak cantik, kau boleh belah. Okey, respon kena cantik. Okey. Simple je dengan Putih. Respon tak cantik, angkat kaki belah. Putus persahabatan, tak apa. Pergi mampus. Selama ni aku tak kawan orang, boleh hidup je. Aduh. Kadang-kadang panas hati juga Putih. Kita buat event, kita nak cari keuntungan. Member-member semua nak baju free. Kepala banang kau lah. Kan? Kita buat event ni nak cari pulangan. Orang mari nak tapak free, nak berniaga free, nak baju free. Kepala otak kau. Kau ingat aku tak keluar modal ke? Panas juga apa? Betul tak? Sewa berapa sebulan? 2 hari, 1 ahad 15,000 aku sewa. Tapak ni. Boleh. 2 hari ni tapak ni. Tengok ni. Ni. Nampak ni. 2 hari aku sewa 15,000 dengan majlis. Okey, datang member-member, datang secara mara, ejah tapak free. Kepala bangang kau. Ejah tapak free lah. Kau nak jual lemang. Orang event Putih. Jangan apa jual.
Kepala otak kau. Nak masuk kau sewa lah. Ha. Semua nak free belaka. Bana sungguh lah. Ha. Mu jual seorang, aku jual seorang pun tak apalah. Weh, 100 kemah, ada 3 lagi kosong. 97 orang dah booking. Ha. 100 kemah, ada 3 lagi kosong. 97 orang dah bayar booking. Mu nak suruh aku niaga seorang, apa lebana mu? Aku pegang lah ni, sorry abang-abang, kakak-kakak. Jom makan. Mari. Saya depan-depan okey. Kalau dalam live ni saya tegas sikit. Kadang-kadang orang dalam ni dia tak faham masa. Ha. Alamak, awet putih masuk. Aku sepatutnya tak boleh tunjuk yang aku digarang. Alamak. Jemput makan. Hai Guzel. Kejap. Abang makan sate je malam ni. Sekejap. Abang makan sate je malam ni. Tapi tak banyak lah. Ada sate ayam 4. Ada sate daging 4. Abang diet. Nasi impit abang tak ambil. Abang takut berat badan naik. Kenapa korang tak bagi tahu dia masuk? Bagi tahulah sepatah. Omer abang, ya, jemput makan. Kalau nak naik kotak pun boleh. Foto mood betul lah. Tak jadi nak elok-elok tengah marah. Awet pula masuk. Aduh. Hei. Ada dah. Sekejap. Tak apa, kat bawah je. Okey. Teman abang makan Sorry tau. Petang tadi turun awal. Sorry. Abang makan sate je. Nasi impit tak ambil lah. Tutup buku pasal event, buka buku pasal lain. Okey? Buka buku pasal lain, tutup event, tutup buku pasal event. Aduh, baru nak marah. Dah makan ke belum? Awak dah makan dah? Saya makan sate je malam ni. Cerita je. Tak nak lah. Sebab saya tak nak tunjuk pandai barang saya dekat awak. Nanti kan awak reject saya pula. Jadi kalau saya nak tunjuk angin saya, biarlah dengan orang lain lah. Aku baru nak marah. Awet pula masuk. Photo mood lah. Putih ni live sebenarnya. Nak marah sebab orang banyak minta tapak free kat Putih. Tapi dah awet pula masuk, tak jadi marah pula. Hari ni abang makan sate. Sate ayam 4, sate daging 4. Kalaulah awak ada kat sebelah, abang akan suapkan sate ni dekat awak. Sate ayam 2, sate daging 2. Awak suka kan saya suap kat awak?